Okey, hari ni kita Farhan jalan-jalan dekat Jengke Pahang. Okey, hari ni Farhan pergi ke satu tempat, nama tempat ni Abandon City. Terletak di Jengke Pahang. Abandon City ni dialah satu, orang kata, tempat pentadbiran lama yang ditinggalkan sekitar tahun 1960-an. So ada banyaklah sisa-sisa bangunan, sisa-sisa rumah yang ada di sini. So yang masih boleh nampak antaranya macam sisa hospital lama. Kemudian ada rumah-rumah staff quarters dan macam-macam lagi lah. So tempat ni memang dah dipenuhi dengan semak-samu dan hutan-hutan, tapi kita boleh masuk dengan menggunakan train traktor ni dengan hanya nilai RM5 saja satu orang. So dia akan bawa kita pusing-pusing dalam lah. So boleh healing sekejap, healing dalam hutan. Siapa yang suka flora fauna pun boleh juga. Tempat dia cantik, dia tersusun. Cuma hutan-hutan tu nampak liar sikit lah, tapi nampak real. So bangunan kita nampak ni sisa-sisa peninggalan dia. Kita masih boleh nampak lagi sisa-sisa bangunan seperti yang Pak nyatakan tadi lah. Masih boleh ada dengan, orang kata, teguh lagi walaupun sudah berusia 65 tahun. So kita boleh nampak macam-macam kat sini. So difahamkan ini adalah pentadbiran lama asal bagi penduduk-penduduk Jengke. So kalau nak datang sini, boleh search saja dekat Jengke Wonderland. So dia depan Jengke Wonderland saja. Boleh beli tiket di kaunter Jengke Wonderland. Alright, jumpa lagi.